menanya-nanya, ku menanyakannya. Wanita menanya-nanya kenapa? Kenapa lelaki kahwin lain padahal dia cinta sama aku? Memang orang kata cinta itu dosa, tapi bercinta juga haram. Itulah nama dia. Kalau tertanya-tanya cinta, menanya-nanya cinta. Kalau tidak jaga hati akan hancur. Itulah nama dia, tiada jodoh. Kamu nanya-nanya kenapa lelaki yang cinta kamu kahwin lain. Itu kerana kamu menyakiti hati yang tidak menjaga. Itulah nama dia, tiada jodoh. Kenapa pula tak ada jodoh denganku? Kok tak tahu? Kok tanya saya? Harusnya kamu berdoa, bukannya bersedih, bukan menangis melutut layu padaku. Aku bukan Tuhan. Ingat siapa Tuhan. Inilah akibatnya kalau bergantung pada manusia. Percaya diri Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka manusia yang percaya diri. Kerana itulah Tuhan berikan dia jodoh yang lebih baik. Kerana dia tak percaya diri yang dia sudah taubat. Dari dia pun harus dapat wanita yang taubat, yang iman dia kuat juga. Itulah nama dia, lelaki taubat. Harus taubat sebelum terlambat. Apa yang kau buat sebelum hidup takkan diukur di akhirat. Tak tahu, memanglah memang malaikat ukur dosa itu di akhirat. Memang di dunia tak ada siapa tahu dosa diukur di dunia, tapi dosa diukur di akhirat, bukan di dunia. Itulah nama dia, jodoh yang suci. Di syurga itu hanya untuk suami isteri, tiada untuk pasangan bersaling mencintai. Engkau bukan bidadari syurga, memang tiada jodoh untukmu. Bukan 2 kali kamu buat salah, tapi berkali-kali kamu buat salah. Mana ada nama dia peluang kedua dalam cinta. Yang ada cubalah cinta yang tak tercapai. Ini bukan novel cinta, bukan cinta komedi, bukan ini cinta asli dunia nyata. Belajarlah, ini bukan cinta yang fantasi. Ini cinta realiti. Kamu nanya-nanya kenapa cinta itu tidak boleh? Belajarlah sendiri, kok tanya saya.